kepada pelajar Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Yang ni cikgu nak tunjukkan kat awak. Sebab algebra menyebabkan ramai orang nangis. Ramai sangat. Kali ni cikgu nak tunjuk satu pattern yang senang dan mudah. Semua orang boleh guna. Jom, dekat sini. So, kalau dekat sini awak jumpa ada tambah kat tengah, kita akan guna teknik nama dia CCS, cross, cross, smile. Tambah atau tolak. Dua ni je. Kalau darab bahagi sama dengan tak sama. Yang ni je tambah tolak guna ni. Apa dia? Cross, cross ini dulu. So, 3 kali 5x dapat 15x. C yang pertama. C yang kedua, cross yang kedua. Cross mana? Sini dengan sini, nampak? Yes. 2y kali positif 3 jadi positif 6y. 2y kali dengan positif x akan jadi positif 2xy. Dah. Lepas tu S ni smile. Smile yang mana? Bawah ni. 2y kali 3 dapat 6y. So, jawapan akhir adakah ini ataupun belum lagi? Cuba komen kat bawah. So,